sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Datuk Seri Nuridah binti Abdul Rahim, Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Datuk Town Planner Fadlun Mat Wujud, Presiden Perbandaran Putrajaya. Yang berusaha Town Planner Muhammad Nazri bin Abdullah, Pengarah Eksekutif Perancang di BKL, mewakili Datuk Bandar Kuala Lumpur, ahli-ahli Lembaga Penasihat Bandaraya Kuala Lumpur, pegawai-pegawai kanan Jabatan Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, pemilik-pemilik bangunan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wakil-wakil agensi kerajaan dan swasta, rakan-rakan media, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan segala rasa syukur kehadap Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam melancarkan ataupun meluncurkan satu dasar baru yang saya kira cukup penting, ya, dan signifikan untuk kita ketengahkan, iaitu dasar penggunaan semula dan penggunasuaian bangunan wilayah persekutuan. Jadi panjang sikit, ya. Singkatan kepada ini ialah kita gunakan seperti yang kita tengok di depan ni tadi, renew, ataupun Datuk KP kata berhenti sekejap, tarik nafas, new, macam tu, ya, renew. Jadi ini ada sebabnya, Datuk KP, insyaAllah. Renew ini daripada 5 prinsip yang kita ketengahkan, iaitu resilient, kemudian ecology dan economy, creative dan innovation, kemudian creativity dan heritage, well-being, dan juga well-being ini true culture, well-being true culture. Kenapa ini saya katakan penting dan signifikan? Seringkali, ya, dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau selalu quote ataupun popularkan observation kepada Mark Twain, ketika mana beliau pertama kali tiba ke bandar Washington DC. Apa yang disebutkan ialah concrete jungle but culturally barren, ya. Jadi sudah pasti cabaran kita khususnya di wilayah persekutuan ini adalah untuk menjadikan green city and culturally vibrant. Itu adalah asas kita, dan untuk menjadikan Kuala Lumpur dan bandar-bandar seperti Putrajaya dan lainnya living city with cultural soul, ya. Justru dalam amanat saya pada awal tahun baru-baru ini, saya juga telah meminta untuk diwujudkan satu dasar khusus untuk repurpose, ya. Dan alhamdulillah, Ketua Pengarah saya yang sentiasa datang dengan mimpi baru, berada dalam same page, same wavelength dengan saya, ya. Dan akhirnya terhasillah, ya, dasar ini. Dan tahniah saya ucapkan Datuk Seri KP, kerana akhirnya kita berjaya mencapai satu lagi mimpi kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin, hakikatnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Maklumat Harta Tanah Negara atau NAPIK pada tahun lalu, telah merekodkan sebanyak 109 buah bangunan pejabat kosong dengan kadar kekosongan 40% ke atas di Kuala Lumpur ini. Maksudnya penggunaannya hanya 40 ke bawah, 40% ke bawah, ya. Di mana 84 bangunan tersebut berada di pusat bandar, City Central. Tapi ini bukanlah satu yang perkara yang pelik sebenarnya, kerana ianya adalah kesan mungkin daripada perubahan cara kita bekerja dan cara hidup kita. Tambahan pula, dulu sebahagian besar daripada urusan pentadbiran bertumpu di Kuala Lumpur ini, dan apabila kita beralih ke Putrajaya, maka banyak juga bangunan-bangunan lama di ibu kota mungkin ditinggalkan. Dan kita juga ada contohnya pembangunan baru seperti di TRX, ya. Jadi bangunan-bangunan lama banyak sekarang ni industri-industri pergi ataupun berpindah ke kawasan baru yang mungkin lebih viable, dan tertinggallah kawasan-kawasan lama tadi, ya, dan kosonglah. Jadi apatah lagi sekarang ini dengan kemunculan trend kerja fleksibel dan juga penggunaan co-working space menyebabkan permintaan kepada ruang pejabat tradisional semakin berkurangan, dan inilah antara sebabnya kenapa bangunan sedia ada tidak lagi digunakan sepenuhnya. Walaupun begitu, kita tak boleh memandang mudah trend ini, kerana bangunan-bangunan yang kosong ini
akan jadi usang dan terbiar, dan akan memberi tentunya negatif impact kepada bandaraya, dan antaranya menjejaskan juga nilai hartanah itu sendiri. Jadi selain daripada eyesore atau mencacatkan pemandangan di tengah-tengah bandar ini. Saudara-saudari sekalian, di Eropah misalnya, konsep repurpose dan adaptive reuse ini adalah perkara yang biasa dan saya kira telah pun matang sifatnya. Di bandar-bandar yang besar seperti Venice, mungkin Barcelona, Paris, Berlin, dan banyak lagi. Di Asia ni juga tidak kurang hebatnya, iaitu di Tokyo, Seoul, Shanghai dan juga negara jiran kita Singapura telah lama memulakan inisiatif ini. Walaupun saya sedar hakikatnya bahawa di Kuala Lumpur ini misalnya memang telah ada inisiatif seperti ini, tetapi kita nak menggalakkan lebih banyak lagi. Dan kita nak menarik lebih ramai lagi pemaju yang berminat untuk bersama-sama merealisasikan inisiatif ini. Dan selama ini maklumat yang saya terima adalah mungkin kurangnya yang berminat dalam usaha ini adalah kerana mungkin insentifnya kurang menarik. Untuk mereka-mereka lah seperti para pemaju dan tentunya ini akan memberi impak kepada kewangan mereka lah Tapi sebenarnya kalau dia orang nak tolong kita tak ada masalah, boleh je sebenarnya kan. Sangat kita galakkan lah. Tadi apa pun melalui dasar ini kita telah menetapkan beberapa inisiatif ataupun insentif khas kepada pemaju yang berminat. Jadi antaranya ialah pengurangan caj pembangunan, kelulusan fast lane, kadar sewaan yang berinsentif untuk PKS dan komuniti, pengiktirafan karbon rendah dan juga geran padanan hijau. Dan secara terperinci ini ada dalam garis panduan setiap agensi, dan garis panduan untuk di BKL kita akan luncurkan bersekali pada hari ini. Dan selepas itu saya minta juga mungkin Perbadanan Putrajaya, Perbadanan Labuan dan juga Perbadanan Kampung Baru Dr. Khairul untuk kita segerakan garis panduan ini. Hadirin sekalian, Bandar Wilayah Persekutuan ini baik Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan kita akan wariskan kepada generasi yang akan datang. Bumi ini semakin tua, bukan orang je semakin tua, bumi semakin tua juga. Jadi kita perlu lihat aspek carbon emission ini. Kenapa saya selalu sangat sebut pasal repurpose dan kali ini kita memilih untuk dan adaptive reuse. Kenapa saya selalu sangat sebut pasal repurpose dan adaptive reuse ini adalah kerana setiap kali kita memilih untuk meroboh dan membinakan semula bangunan, sebenarnya kita sedang melepaskan sejumlah besar karbon ke atmosfera. Kajian-kajian telah dilaksanakan membuktikan hal ini, di mana untuk setiap 1 meter persegi bangunan yang dirobohkan dan diganti dengan yang baru, pelepasan karbon itu boleh mencecah sehingga 800 hingga 1200 kilogram karbon dioksida. Jadi sebaliknya, kita memilih untuk digunakan semula atau diubah suai, maka pelepasan karbonnya jauh lebih rendah, hanya sekitar 200 hingga 400 kilogram karbon dioksida saja. Jadi dengan kata lain, repurpose dan adaptive reuse ini boleh mengurangkan pelepasan karbon sehingga 3/4 berbanding redevelopment, di samping mengekalkan embodied carbon yang sudah ada dalam struktur asal bangunan. Jadi di sinilah juga letaknya kesinambungan dengan PTKL 2040 kita, dan kita sudah nyatakan dengan jelas bahawa dalam PTKL bahawa suara dan pandangan rakyat mesti menjadi asas dalam kita membuat keputusan dalam setiap pembangunan kita. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya merobohkan bangunan semata-mata atas nama pembangunan baru jika sesuatu bangunan itu masih lagi ada nilai dari sudut warisannya, masih selamat dari sudut strukturnya, dan masih ada daya ekonomikalnya untuk digunakan, maka option yang paling wajar sudah tentu repurpose. Redevelopment ini hanya wajar kita pertimbangkan jika bangunan itu benar-benar mungkin tidak selamat dan tidak lagi ekonomikal untuk dipulihkan, selain daripada mungkin tidak kondusif untuk diduduk lah. Itu pun selepas segala alternatif diteliti dan dibincangkan bersama pihak berkepentingan serta komuniti. Pendekatan ini saya kira memberi kita peluang untuk mencari jalan tengah
memelihara nilai warisan yang ada melalui prinsip heritage retention, mengurangkan pembaziran sumber dan dalam masa yang sama memastikan bandar kita kekal berdaya saing. Saya tidak bercakap hal ini terhad kepada Kuala Lumpur sahaja, dan ia juga terpakai untuk Putrajaya dan juga Labuan. Saudara-saudari sekalian, seperti mana yang semua sedia maklum, 5 bulan yang lalu saya dengan pasukan telah pergi ke Itali untuk menghadiri satu mesyuarat tahunan Davos Baukultur Alliance, DBA, yang merupakan sebahagian daripada inisiatif World Economic Forum, di mana Malaysia alhamdulillah telah diiktiraf sebagai negara pertama ataupun Kuala Lumpur lah ibu kota pertama di luar Kesatuan Eropah menyertai gerakan DBA ini. Jadi lebih membanggakan wilayah persekutuan diiktiraf sebagai pioneering places untuk pakai konsep Baukultur ini. Jadi konsep ini juga telah kita lihat ada persamaannya dengan kerangka bandar CIS yang sedang kita laksanakan atau implementasikan di wilayah persekutuan ini. Jadi pengenalan dasar ini adalah juga antara komitmen kita untuk DBA, di mana insya-Allah minggu depan Datuk Sri Ketua Pengarah kita bersama pasukan akan ke San Francisco untuk menghadiri mesyuarat berkala DBA ini serta membentangkan komitmen renew kita. Jadi ini sebagai sebahagian daripada amalan circular urbanism yang sedang kita pelopori di wilayah persekutuan ini, dan insya-Allah jika berjaya kita juga berhasrat untuk memperkenalkan bukan saja di bandar-bandar ataupun kota-kota atau PBT di bawah wilayah persekutuan, bahkan juga mungkin di seluruh negara. Dan kalau ada rezeki lagi kita boleh, sebab kita sekarang ni bersama mempengerusikan ASEAN, telah pun juga kita sebut dalam pertemuan kita dengan beberapa rakan-rakan daripada ASEAN, dan mereka juga sebenarnya bersedia untuk bersama-sama kita dalam gerakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, hari ini adalah signifikannya kenapa kita luncurkan dasar ini di rumah kayu atau rumah hijau di Taman Botani Perdana ini. Di sinilah nanti konsep adaptive reuse kepada pusat pendidikan alam dan perpustakaan digital. Jadi bayangkan suasana hijau Taman Botani ini, keindahan seni bina kayu Melayu, dan dalam masa yang sama kemudahan digital juga yang boleh mungkin digunakan oleh generasi muda kita. Jadi insya-Allah saya dimaklumkan projek ini akan dimulakan tahun depan, betul Tuan Encik Nazri, betul Okey, insya-Allah. Dan apabila siap nanti, Taman Botani Perdana ini akan menjadi destinasi eco warisan premium negara, di mana akan menarik pelancong tempatan dan juga antarabangsa dengan penawaran yang unik menggabungkan warisan budaya, biodiversity dan juga pembelajaran digital dalam satu ruang. Jadi inilah contoh dan semangat renew yang ingin kita ketengahkan. InsyaAllah saya harap dasar ini berserta garis panduan setiap agensi nanti akan menarik lebih ramai lagi pemaju untuk bersama-sama kita bagi merealisasikan hasrat untuk kita bina living city with cultural soul. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya ketika ini dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim meluncurkan dasar renew dan garis panduan penggunaan semula bangunan Kuala Lumpur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Datuk Seri, dan mohon kekal di pentas untuk acara selanjutnya.